satu perkara yang aku kagum lah dengan Malaysia ni kan, bila buat sesuatu pelaksanaan, kita ni antara yang termaju dalam dunia. Sebagai contoh, IC kita lah, IC kita antara teknologi paling canggih tau. Dekat dalam tu ada chip, ada touch and dan sebagainya. Yang kedua, pasport kita pun antara yang tercanggih tau, which is negara-negara maju seperti US, seperti negara-negara barat yang korang banggakan sangat tu, tak semaju kita. Sebab aku dah banyak pergi luar negara, aku tengok sendiri tau, wow, bila tengok pasport kita berbeza banget dengan pasport asing sebenarnya. Yang ketiga, ni aku sangat kagum lah, e-invoice. Walaupun lah negara kita antara yang negak lewat sikit buat e-invoice ni, tapi implementation mereka ni aku kagum lah cara pelaksanaan strateginya. Sebab negara-negara jiran kan yang buat e-invoice semua gagal bro. Aku percaya Malaysia punya pelaksanaan paling terbaik lah. Ok, kalau kau tengok proses e-invoice ni kan, untuk proses e-invoice ni, apabila kita nak keluarkan suatu e-invoice, engkau wajib minta detail daripada pembeli yang ingin membeli kau punya produk. Ok, kau kena minta nombor TIN. Jadi tak boleh lari tau perkara macam ni. Itu sangat kagum lah kan. Bila kau sebagai penjual, kau dah key in data tu dekat LHDN portal, lepas tu kau pun submit lah untuk validation LHDN. Apabila LHDN validate je kau punya e-invoice tu, kau dan juga pembeli kau akan dapat notification tau daripada LHDN. Seterusnya, dalam masa 72 jam kau boleh tolak tau invoice kau tu. Memang ada level baik cara melaksanakan invoice ni. Dia adalah satu benda subset untuk memajukan proses kita declare cukai. Dengan invoice ni kita boleh rakam kita punya berapa banyak income kita dan berapa banyak expenses. Kau dapat, cuba kau komen sikit apa yang kau bangga dengan Malaysia.